Kepada yang berbagai Profesor, Fadil Mashkur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazain rahmatika ya arhamar rahimin. Qalu subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Maha suci Allah SWT ilmu bagi kami jauh daripada keajarkan kepada kami dan senantiasa mengetahui dan maha bijaksana. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Alhamdulillah. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala di atas segala kurniaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dapat kita bersua pada hari ini, di hari yang begitu hebat, yang kita dapat bersama-sama dan kita berkumpul pula dalam satu kemah antara para umrah dan juga pasukan travel. Jadi alhamdulillah, ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada pihak kepada umrah yang telah memberikan ruang kepada anak untuk kita berkongsi sedikit apa yang disebutkan oleh yang dimuliakan pengurusi tadi, iaitu berkaitan dengan tausiah, untuk berikan sedikit tausiah. Jadi pertama sekali, the first, apa yang perlu kita ingat bahawa keberadaan kita yang berada di sini pada hari ini adalah merupakan tak lain dan tak bukan adalah merupakan pilihan daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah dah pilih kita. Ini yang kita kena ingat. Keberadaan kita pada hari ini, kita sebenarnya adalah antara orang yang dah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai duta daripada tempat kita. Duta mungkin kita daripada berbagai-bagai negeri kita datang. Mungkin saudara-saudara, tuan-tuan dan puan adalah duta daripada Kuala Lumpur, duta daripada Kota Baru, duta daripada Kuala Terengganu, duta daripada Alustar dan sebagainya. Jadi dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala daripada ribuan, daripada jutaan yang lain. Kita adalah antara yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala berada di bumi yang bertuah ini. Sebenarnya rakan-rakan kita yang lain di tanah air juga sebenarnya mereka adalah menyambut apa yang disebutkan dengan hari Tarwiyah, menyambut besok dengan hari apa yang kita sebutkan dengan hari Wukuf, hari Arafah. Tetapi lebihnya kita adalah kerana kita berada di tempat sambutan tersebut. Ini yang kita kena rasa keberuntungannya kita, dipilih oleh Allah, dan kita kena rasakan bahawa terpilihnya kita pada kali ini mungkin the first and the last, kali pertama dan kali terakhir. Apa yang jelas, kalau nak ikutkan memang tak dapat datang dah. Tak tahu tuan ni kan, maksudnya dah memang kali terakhir. Sebagaimana kita anggap setiap kali tibanya Ramadan, maka kita akan mengatakan bahawa seandainya ini Ramadan terakhir buatku. Jadi sama juga dengan ini, rasanya adalah merupakan ini adalah terakhirnya kita berada di Mina ataupun di Arafah. Jadi ini kita kena rasa keuntungan, kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para jemaah yang dikasihi oleh Allah, untuk tausiah pada malam ini secara ringkas, sebagaimana biasa, ana bersama dengan jemaah ana, biasanya tiap hari kita akan ulas balik terhadap ayat-ayat yang dibaca oleh imam, di Masjidil Haram. Bila kita solat tiap hari di Masjidil Haram, jadi kalau nak ikutkan, kita sebenarnya bergerak jam 5 petang lagi semalam. Tunggu, dia kata jam 9 malam. Tunggu lagi, dia kata jam 11 malam. Tunggu lagi, dia kata jam 2 pagi. Tunggu, akhirnya azan subuh kat Masjidil Haram. Masya Allah. Kan? Sebenarnya ada hikmah.
Ada hikmah. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala nak kita solat bersama dengan Imam Haramain kat sana. Dan Imam Haramain pada subuh tadi telah baca satu surah yang begitu merangsangkan, memberikan kesan kepada kita. Yang tak lain tak bukan, dia telah baca surah, ayat-ayat daripada surah At-Tahrim. Ayat-ayat daripada surah At-Tahrim bermula daripada ba'da a'udzubillahi minasyaitanir rajim, ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum naran waquduha an-nas wal hijara 'alayha malaikatun ghiladun shidadun la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun, sehinggalah kepada akhir surah At-Tahrim. Jadi cuba kita tengok tentang apa yang dapat kita ambil tadabbur, apa yang dapat kita ambil ulasan daripada surah yang dibaca oleh imam pada solat subuh pagi tadi. Kita mulakan dengan ya ayyuhallazina amanu, wahai orang yang beriman, qu anfusakum wa ahlikum nara, jagalah kamu, jagalah diri kamu, anfusakum, jaga diri kamu, bukan diri kamu saja, wa ahlikum, dan juga jaga keluarga kamu daripada apa dia? Nara, daripada api neraka. Jadi ini adalah merupakan satu peranan, satu tanggungjawab yang begitu besar sekali, terutama bagi ketua keluarga. Kita semua ni di kalangan kita ni adalah ketua keluarga yang ada keluarga kita masing-masing. Maka Allah Subhanahu Wa Taala ingatkan kepada kita, ku jaga diri kamu terlebih dahulu. Sebab itu kita jaga diri kita, bekalkan diri kita terlebih dahulu dengan ilmu-ilmu keagamaan dan sebagainya, agar kita dapat menjaga keluarga kita. Selepas daripada ini, ku anfusakum wa ahlikum, dan ahli-ahli keluarga. Bukan kita nak protek diri kita saja daripada api neraka, kita juga nak protek keluarga kita, nak protek pasangan kita, suami isteri kita, kita nak protek anak-anak kita, cucu kita dan sebagainya daripada api neraka. Sebab apa? Sebab misi kita nak masuk syurga bersama. Kita tak nak lepas diri kita saja. Bahkan kita pun tak nak kita masuk syurga tapi keluarga kita lain, waliyazubillah, ke tempat lain. Kita tak nak sedemikian. Jadi kita nak kita masuk syurga bersama dengan keluarga kita, dengan sahabat-sahabat kita, dengan rakan-rakan kita. Sebab itulah diberikan ingat oleh Allah Subhanahu Wa Taala, qu anfusakum wa ahlikum nara. Sebab apa Allah Subhanahu Wa Taala ingatkan kepada kita tentang elakkan diri kita daripada api neraka? Kerana disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala, mana api neraka ini bukan main-main. Waquduhan nas wal hijara, kerana bahan bakar dia terdiri daripada manusia dan juga batu-batan. Bukan main-main neraka ini. Bahan bakar dia terdiri daripada manusia, bukan kayu saja, bukan batu saja, tetapi manusia itu sendiri menjadi bahan bakarnya. Masya Allah, waliyazubillah. Waquduhan nas wal hijara, bahkan dalam neraka diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, 'alaiha malaikatun ghiladun shidadun la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma ya'murun. Di mana pengawal-pengawalnya terdiri daripada para malaikat yang begitu tegas untuk mengawal neraka tersebut, yang begitu tegas dengan ahli-ahli neraka tersebut. Ghilas, shidad, disebut oleh Allah dengan sifat ghilas, qasar, shidad, bengis, tegas, disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pengawal dia, wadah-wadah dia yang ada dalam penjara, dalam penjara neraka. Wa'iyyazubillah. وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاد شداد لا يعصون الله ما أمرهم. Mereka taat kepada Allah, tidak pernah durhaka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. ويفعلون ما يؤمرون, dan mereka buat saja apa saja yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab kita tahu malaikat ini dicipta oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menjalankan segala arahan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tak macam manusia. Manusia ni walaupun ada arahan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, tapi ada yang itu, ada yang gini dan sebagainya, ada yang ingkar, ada yang durhaka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sama dengan para malaikat. Baik, itu yang pertama. Apa yang dibaca oleh Imam Haramain menjelaskan kepada kita bahawa kita kena protect, kena jaga diri kita
kita, bukan diri kita saja, kena jaga juga pasangan, keluarga, anak-anak, cucu cicit kita yang berada kat rumah kita. Ini yang kita. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan lagi dalam surah At-Tahrim sebagaimana yang dibaca oleh imam dalam solat subuh pagi tadi, apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala selepas daripada menyatakan bahawa agar kamu menjaga diri kamu daripada api neraka Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhallazina kafaru la ta'tazirul yaum innama tujzauna ma kuntum ta'malun. Dan Allah tuju kepada orang kafir, wahai orang-orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, la ta'tazirul yaum, jangan ambil uzur pada hari tersebut, jangan bagi alasan-alasan yang tak munasabah pada hari tersebut. Kenapa kamu tidak menyembah Allah? Kenapa kamu tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala? Innama tujzauna ma kuntum ta'malun. Ini kita kena ingat. Bukan hanya kepada orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala saja, juga kepada kita semua. Allah menyebutkan bahawa sesungguhnya kamu dibalas berdasarkan kepada apa yang kamu lakukan, apa yang kamu buat. Itulah yang akan dibalas, diberikan ganjaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi yang kedua yang boleh kita tadabburkan kat sini, bahawa segala apa saja perbuatan, percakapan, perkataan yang kita keluarkan, amalan yang kita lakukan akan diambil kira oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah akan ambil kira kat sini. Sama ada syukur dengan neraka, Allah akan ambil kira berdasarkan kepada amalan dan juga kepada segala apa yang kita lakukan. Baik. Kemudian kita tengok ayat yang berikutnya, iaitu ayat yang ke-8, ya ayyuhallazina amanu tubu ila Allahi taubatan nasuha. Yang kita tadi duk mohon taubat dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah dah sebut, wahai orang yang beriman, tubu ila Allah, bertaubatlah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala taubatan nasuha, dengan taubat yang sebenar-benarnya taubat. Taubat yang sebenar-benarnya taubat. Taubat yang macam mana? Ulama ada menyebutkan bahawa taubat yang sebenar-benarnya taubat mempunyai beberapa syarat. Yang pertama, kita merasa menyesal dengan apa yang kita lakukan. Yang kedua, taubat tersebut adalah taubat yang sungguh-sungguh dan berazam tidak akan melakukan lagi perbuatan maksiat tersebut atau kemungkaran tersebut. Ini syarat-syarat yang perlu ada pada taubat yang nasuha. Jadi tadi pun kita dah bermunajat, tubna ila Allah wa raja'na ila Allah wa nadimna ala ma fa'alna. Ya Allah, kami bertaubat kepadamu ya Allah, kami menyesal di atas apa yang kami lakukan terhadap-Mu ya Allah. Wa raja'na ilaik, dan kami kembali kepada-Mu ya Allah, kembali untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, kembali untuk mengikuti segala perintah Allah Subhanahu wa taala, bertaubat. Jadi sempena dengan kita berada di tanah Mina yang mulia ini, dan besok kita berada di Arafah, perbanyakkan taubat, perbanyakkan taubat. Ini yang kita kena ulangkan balik, terutamanya besok di bumi Arafah, untuk kita mengukuhkan taubat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa? Sebab kita manusia, ikut mana sekalipun kita akan lakukan kesalahan. Dalam satu hadis kursi, Nabi SAW menjelaskan bahawa Allah menyatakan bahawa Dia tak pelik, tak hairan kenapa manusia ini melakukan dosa. Tak pelik kenapa manusia melakukan dosa. Sebab apa? Sebab memang fitrah manusia, mengikut nafsu dia sedemikian untuk melakukan dosa dan sebagainya. Tapi yang dipeliknya adalah kenapa manusia yang berdosa ini tak nak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tengok, Allah Subhanahu wa taala buka pintu taubatnya kepada kita semua. Allah buka pintu taubat kepada kita semua. Selama mana pintu taubat dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala? Ingat, Nabi menyatakan inna Allah, satu hadis yang sahih disebutkan bahawa inna Allah yaqbalu taubatal abdi
Allah akan menerima taubat seorang hamba semana-mana, selama mana malam yugharghir, selama mana tidak yugharghir. Apa dia makna yugharghir? Yugharghir ini selama mana nyawa itu tidak sampai di halqum. Selama mana nyawa tidak sampai di halqum, maka selama itulah Allah Subhanahu Wa Taala akan terima taubat kita. Allah akan terima taubat kita. Sejauh mana, sebesar mana taubat dia. Sebagaimana yang kalau kita baca dalam hadis 40, ada satu hadis yang Nabi SAW menceritakan bagaimana seorang penjenayah yang membunuh 99 orang. Kita tahu dah semua cerita ini, bagaimana diceritakan oleh Nabi. 99 orang, dia ingin bertaubat. Maka dia berjumpa dengan seorang abid. Abid ini ialah orang yang kuat beribadat. Dia berjumpa, ya Abid, aku ni dah bunuh 99 orang, aku menyesal ya Abid. Dan adakah peluang bagi aku untuk bertaubat lagi dengan Allah Subhanahu Wa Taala? Abid ini jawab dengan direct. Macam mana kamu nak bertaubat? Kamu dah bunuh sampai 99 orang. Maka dia kata apa dia? Kerana kamu kata aku tak boleh nak bertaubat, aku cukupkan 100. Dia bunuh Abid. Cukup 100. Dah nak taubat tak boleh dah. Kemudian pada itu dia masa menyesal pula. Allah menyesal, aku dah bunuh 100 orang. Dia pergi jumpa dengan seorang alim. Ini yang ulama buat perbahasan, buat perbandingan. Sebab apa Nabi menceritakan abid dengan alim, orang yang kuat beribadat dengan orang yang alim. Kedua-duanya kita nak ni, orang yang kuat ibadat dan orang yang ada ilmu. Jangan kuat beribadat tapi ilmu tak ada, itu menyebabkan jadi sesat. Kuat beribadat, nak beribadat, gairah nak beribadat, tamak nak beribadat, tetapi tidak ada ilmu, jadi sesat. Tapi kalau orang alim orang yang berilmu tetapi tak buat ibadat, taf'aluna ma la ta'lam, dia mengatakan sesuatu perkara tapi dia tak buat, tak nak juga macam tu. Tapi kalau mana pun antara dua ini, alim ini digambarkan oleh Nabi SAW adalah merupakan seorang yang bijaksana, mengatakan kepada dia, boleh kalau kamu nak bertaubat tidak ada masalah, kamu sekian-sekian, kamu pergilah kepada kampung sekian-sekian yang kamu di kampung tersebut boleh buat kebaikan, orang kampung di situ boleh buat kebajikan, dan kamu pergi ke sana, boleh kamu taubat sana. Dia pun pergi, tapi belum sampai lagi dia dah meninggal. Maka Nabi kata malaikat rahmat dengan malaikat jazab telah turun, azab. Malaikat azab kata aku nak ambil, malaikat rahmat kata aku nak ambil, bergaduh antara kedua. Maka Allah menyatakan ukur jarak dia dengan tempat yang dia nak pergi itu, dengan tempat asal dia buat jahat, mana yang lebih dekat. Maka boleh diukur hanya sedekal saja dengan tempat yang dia nak pergi untuk bertaubat. Maka Allah minta malaikat rahmat ambil dia masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Allah tak sempat buat amalan, tak sempat buat amalan. Cuba kita bayangkan, diterima taubat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Terima taubat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini selama tidak yugharghir, kena ingat. Tapi kalau dah yugharghir, nyawa dah sampai ke halqum dan azab dah, baru nak bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bagaimana? Maka taubatnya tidak lagi diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Contoh paling mudah, Allah dah tunjuk contoh dalam Al-Quran, surah Yunus ayat 90 sampai kepada ayat 93. Allah menceritakan bagaimana Fir'aun yang mengejar Nabi Musa dengan Bani Israel menyeberangi Laut Merah. Kemudian dia tenggelam di laut tersebut. Rupanya Fir'aun ni, Allah Subhanahu Wa Taala cerita, apabila dia nak hampir tenggelam, wajawazna bi Bani Israel al-bahra fa'atba'ahum Fir'aun wa junuduhu baghyan wa 'adwa hatta idza adrakahu al-gharq. Apabila Fir'aun ni dah nak tenggelam, gharq ni tenggelam, apabila dah nak tenggelam dah dia, maka dia kata apa dia? Fir'aun ni kata apa dia? Rupanya Fir'aun ni dia dah nak mengucap. Dia nak mengucap. Dia kata apa dia? Dia mengatakan Fir'aun mengatakan amantu, aku beriman. Rupanya dia nak beriman dah.
nak beriman. Amantu, aku beriman. Annahu la ilaha illa, bukan illallah. Sepatutnya pengucapnya ialah annahu la ilaha illallah. Tapi ulama sebut sebab hidup dia tak pernah sebut pun nama Allah Subhanahu wa taala, yang menyebabkan dia hanya boleh sebut amantu, aku beriman, annahu, bahawa sesungguhnya la ilaha illa allazi amanat bihi banu Israel. Dia hanya boleh sebut sesungguhnya aku beriman, sesungguhnya tidak ada Tuhan melainkan Tuhan yang disembah oleh Bani Israel. Annahu la ilaha illa allazi amanat bihi bani Israel. Sepatutnya dia mengucap annahu la ilaha illallah. Ini juga ulama buat kupasan bahawa hidup kita ini, lidah kita tidak lekang daripada menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Berzikirlah banyak-banyak, sebut nama Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Allah la ilaha illallah. InsyaAllah saat kematian kita, saat nyawa kita dicabut oleh malaikat maut, ketika itu insya-Allah lidah kita, hati kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang disebutkan oleh para ulama. Dan jangan jadi macam Firaun, jangan jadi macam Firaun, walaupun akhirnya dia kata wa ana minal muslimin, dan aku terdiri daripada kalangan orang yang muslim, walaupun dia mengaku. Tapi apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah firman lagi kata, Allah menyatakan, Allah tolak terus, al-an, baru sekarang kamu nak mengucap, baru sekarang kamu nak beriman, waqad asaita min qabl, sedangkan kamu dah durhaka kepada aku sejak daripada dulu lagi, wa kunta minal mufsidin, dan kamu terdiri daripada orang-orang yang rosak. Tiba-tiba pada kali ini baru kamu nak ingat kepada aku saat dia tenggelam. Saat dia tenggelam, maksudnya Allah Subhanahu wa taala tak terima taubat. Waliyah kita jauh. Jadi sebab itu masa kita sihat, segar, bugar, bertaubatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Masa lidah kita boleh lagi sebut nama Allah Subhanahu wa taala, hati kita boleh ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sebut dan ingatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan agar kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan walau apa pun dalam Bible, cerita yang sama diceritakan dalam Bible, dalam kitab Keluaran, Exodus, diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang kisah Firaun. Dia kejar Nabi Musa remaja saya lepas, dan kemudian dia tenggelam ke dalam lautan. Kenapa Firaun tenggelam? Para ulama menyatakan Firaun tenggelam sebab apa? Sebab dia letak berpakaian tentera, baju besi, topi besi, letak dengan senjata. Jadi memanglah pun duduk dalam air terus tenggelam sebab dia berat, dan tidak mungkin dia akan timbul balik. Kerana baju besi itu dia baju yang berat yang akan mengedelamkan dia. Tetapi Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Fal yawma nunajjika bi badanika." Hari ini, today, we save your body. Allah kata, kami selamatkan your body, mayat. Di mana Allah telah menimbulkan mayat Firaun, walaupun pakai baju besi setebal mana sekalipun, berat sepatutnya berada di dasar lautan, tetapi ditimbulkan oleh Allah Subhanahu wa taala naik ke dalam. Kenapa ada? Satu dia sebab litakuna liman khalfaka ayah, untuk dijadikan satu pengajaran kepada orang khalfaka itu orang yang datang selepas daripada engkau, termasuk kita semua. Maksudnya selepas daripada kita boleh ambil aktifan dong, sampai kali inilah akibatnya Firaun sampai ke sedemikian rupa, dan sampai Allah timbul angkat mayat dia
daripada dasar lautan ditimbulkan ke tepian pertigaan pantai dan dijumpai oleh orang-orangnya, maka diambil, diawet dan sebagainya, dimasukkan di dalam piramid, dan lama kelamaan zaman moden datang, piramid itu ditembusi oleh manusia dan jumpa mayat. Dan mayat ini dikenali dengan Ramses II. Siapa yang nak tengok mumia Ramses II ni, kalau pergi Museum Kahirah hari ni boleh nampak dalam cermin, dia letak dalam cermin. Oh, betul punya Allah kata litakuna, kami timbulkan jasad kamu untuk dijadikan sebagai iktibar kepada masyarakat yang selepas. Kita boleh tengok. Apabila kita pergi tengok, oh ini rupanya manusia yang mengaku Tuhan ni, kan? Ini rupanya manusia, kan? Ramses II. Jadi kenapa disampaikan sedemikian? Sebab Kerajaan Perancis tahun 1970-an telah minta dengan Kerajaan Mesir, dengan Egypt, untuk nak buat kajian terhadap mumia Fir'aun tersebut. Maka dibawa kembali ke Paris, mayat itu kembali ke Paris, dan pakar bedah terkenal Perancis ketika itu, Profesor Dr. Maurice Bucaille. Profesor Dr. Maurice Bucaille telah buat postmortem forensik terhadap mumia tersebut. Maka Prof. Maurice Bucaille buat keputusan, satu finding, satu dapatan yang menyatakan bahawa mayat mumia ini sebenarnya dia mati disebabkan oleh ketumpatan garam yang larut daripada di dalam tubuh badan. Ini Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu ulama menyatakan bahawa inilah rupanya yang mayat Fir'aun yang kejar Nabi Musa AS yang tak terima taubatnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Prof. Maurice Bucaille, dia dedah research dia, finding dia dalam satu seminar. Cuma sebab dia pada seorang Kristian, dia tak puas hati. Sebab apa? Sebab dia kata dalam Bible yang dia baca tak beritahu finding akhir bagaimana Fir'aun yang tenggelam di lautan tersebut. Macam mana mumia Fir'aun ini berada di hadapan dia sekarang. Maka para sarjana Islam Arab itu, dia bukan di Saudi, orang menyatakan, apa nak peliknya Prof? Dalam Al-Quran dah cerita pun. Maka diberitahu kepada dia, cuba buka surah Yunus ayat 90, ayat 93. Jelas Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan bahawa al-yawma fanunajjika bi banalika, hari ini kami selamatkan your body. Oh, rupanya Quran dah cerita. Dia kata, aku tak tahu, cari dalam Injil tak jumpa. Maka atas sebab inilah Profesor Maurice Bucaille masuk Islam. Hanya disebabkan oleh kajian dan perbandingan yang dia buat dengan sains, dapatan sains yang dia buat kajian. Maka dia mengakui bahawa Al-Quran adalah the miracle. Al-Quran telah menceritakan satu perkara yang sebenarnya, satu perkara yang menakjubkan, yang tak pernah diketahui oleh sesiapa pun. Tapi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dah bawa ayat ini dan dah ceritakan satu persatu bagaimana situasi Firaun. Inilah Firaun yang disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai orang yang nak bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Memang dah nak bertaubat, memang dah mengaku dah wa ana minal muslimin, dah mengaku dah aku diri pada kalangan orang yang berserah diri kepada Tuhan, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala, tetapi tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah ulama menyatakan bahawa taubat kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala selama mana lam yugharrir, sebagaimana disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana nyawa tidak sampai ke hakum. Tapi apabila nyawa sampai kepada hakum, maka itu sudah terlambat. Seorang itu tidak lagi boleh bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kerana taubatnya tidak lagi diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu sebab itu
Allah Subhanahu wa taala menyebut dalam surah Tahrim, ya ayyuhallazina amanu tubu ila Allahi taubatan nasuha asa rabbukum an yukaffira ankum sayyi'atikum. Tengok, orang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, asa rabbukum an yukaffira ankum sayyi'atikum. Allah akan hapuskan dosa-dosa, kejahatan yang dia buat, maksiat yang dia buat, Allah akan hapuskan. Tapi Allah sebut dengan perkataan asa. Asa dalam bahasa Arab ini semoga, mungkin, mudah-mudahan, ya. Jadi sebab itulah paling penting bagi kita adalah kita mau taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak-banyak mau dengan Allah Subhanahu wa taala. Tubtu ilaika ya Allah, aku bertaubat kepadamu ya Allah. Wa raja'tu ilaika ya Allah, aku kembali kepadamu ya Allah. Wa nadimtu ala ma fa'altu ya Allah, aku merasa kesal dengan apa yang telah aku lakukan ya Allah. Kita terutama sekali dalam situasi kita berada di satu tempat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di satu masa pula yang bertepatan dengan tempat keberadaan kita pada hari. Jadi sebab itulah kita kena ingat, taubat ini adalah merupakan satu perkara yang perlu kita ungkapkan dari masa ke semasa, dan ambillah kesempatan yang paling berharga. Inilah yang paling utama sekali yang kita nak dapatkan kesempatan ini untuk kita mohon taubat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan seterusnya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan lagi selepas pada mereka taubat, Allah terangkan bagaimana keadaan orang yang diterima taubat oleh Allah Subhanahu wa taala berada dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Tubu ila Allah taubatan nasuha asa rabbukum an yukaffira ankum sayyi'atikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Dimasukkan dalam syurga yang mengalir air-air sungai di bawahnya. Tajri min tahtiha al-anhar. Dan seterusnya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan lagi sifat-sifat bagaimana orang-orang yang diterima taubat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi panjang sebenarnya ayat tersebut kalau kita nak kupaskan satu persatu. Cuma yang agak menarik kalau kita perhatikan di akhir ayat itu, di akhir ayat daripada surah At-Tahrim, Allah tunjukkan kepada kita beberapa model personality daripada kalangan wanita. Ini para wanita muslimah boleh rujuk. Di kalangan wanita yang diberikan contoh oleh Allah Subhanahu wa taala. وضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما. Allah tunjukkan contoh dua wanita yang mana dua wanita ini tahta abdaini min ibadika. Allah kata tahta ini membawa pada maksud dia berada di bawah. Maksud berada di bawah ini, wanita ini di bawah penguasaan lelaki yang saleh. Imra'ata Lut, Nuhin wa Lut, iaitu isteri kepada Nabi Nuh dan juga Nabi Lut yang meninggal dalam keadaan kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tengok bagaimana pasangannya orang yang begitu soleh, bahkan bukan soleh saja, Rasul, Nabi pula, tetapi isterinya sedemikian. Dia nak beritahu bahawa iman tidak boleh diwarisi. Kita kena ingat, bukan waris. Iman ini bukan waris, tetapi perlu dilakukan dengan aplikasi pelaksanaan terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah berikan juga contoh dua wanita yang di bawah seorang lelaki yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa daraballahu masalan lillazina amanu imra'ata fir'aun iz qalat rabbi ibni li 'indaka baitan fil jannah, iaitu isteri pada Fir'aun yang disebutkan dalam tafsir, disebutkan Asia. Isteri yang salihah, isteri yang muslimah, yang taat pada Allah Subhanahu wa taala, tapi lakinya, suaminya sedemikian rupa. Cuba bayangkan. Ini yang Allah Subhanahu wa taala nak tunjukkan kepada kita contoh-contoh
Kita tengok beberapa personality yang disebut oleh Allah, tokoh-tokoh muslimah yang akhir sekali disebutkan dengan tokoh yang tidak asing lagi kepada kita. Jadi ini yang kita tengok beberapa perkara yang berkaitan dengan beberapa ayat yang terdapat dalam surah Al-Kahf. Jadi anak kira itulah sedikit sebanyak apa yang dapat kita ambil